untuk subjek ayat lazim dan tajwid. Tuan-tuan para pelajar berkaitan sijil Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung sebaik mungkin pengajian pembelajaran kita pada malam ini berkaitan dengan ayat lazim, insyaAllah. Di permulaan ini saya nak sampaikan kepada tuan-tuan para pelajar berkaitan jenis bacaan dalam Al-Quran. Kita kena tahu cara membaca Al-Quran berkaitan dengan sama ada berbentuk kuat, cepat ataupun dahar, ataupun dalam bentuk perlahan, ataupun kita kata agak sir. Di dalam bacaan Al-Quran terdapat beberapa martabat atau tingkatan dalam membacanya berdasarkan kecepatan waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh hukum-hukum tajwid. Dia ada peraturan dia, ada sistem dia. Dalam hal ini, ulama qiraat berbeza pendapat di dalam membahagikan martabat tersebut. Menurut Izzah Ubaid di dalam kitabnya Fannut Tajwid, beliau membahagikan 3 tingkatan di dalam membaca Al-Quran, iaitu At-Tartil, At-Tadwir dan Al-Hadar. Ada ulama yang menambah dengan bacaan secara tertib, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tetapi secara keseluruhan, sebagai kesimpulan, kita tahu yang laju, yang sederhana dan yang perlahan. Jadi, kita mengambil yang pertengahan, pendapat yang pertengahan, iaitu tartil, tadwir dan hadar. Kemudian kita lihat cara pembacaan tersebut. Sebab kita dah bincang tentang pembacaan Al-Fatihah. Apabila dibaca secara laju ataupun wasal sehingga tidak membenarkan ataupun tidak faham akan setiap jawapan yang dijawab, yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap ayat-ayat Al-Fatihah yang dibaca. Jadi yang pertama kita lihat bagaimana bacaan yang sesuai, yang terbaik sebagai seorang yang membaca Al-Quran, terutama ketika kita melaksanakan ibadat solat. Yang pertama, tartil adalah tingkatan bacaan yang paling utama. Cara membacanya perlahan-lahan dengan penuh tawaduk, tadabbur, yakni menghayati isi kandungan dengan memelihara segala hukum-hukum tajwid. Bacaan inilah seperti mana yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh masa bacaan ini lebih kurang 40 hingga 50 minit bagi bacaan dalam satu juzuk. Ini maknanya membaca secara menghayati ataupun agak perlahan-lahan sebagai proses pembelajaran. Sebagaimana Jibril alaihi salam membaca Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu cara bacaan yang pertama secara tartil. Manakala bacaan yang kedua adalah bacaan secara tadwir, iaitu adalah tingkatan bacaan yang sederhana. Bacaannya sederhana dengan erti tidak terlalu cepat dan juga tidak sangat lambat. Maka dia berada di tengah-tengah pembacaan antara bacaan hadar dan tartil. Melainkan membacanya dengan kira-kira batas waktu 20 hingga 40 minit dalam satu juzuk. Dia agak cepat sedikit daripada bacaan tartil tadi. Bacaan seperti ini adalah sebagaimana bacaan yang dilakukan oleh Ibnu Amir dan Huffaz dalam mentakhir, mengulang-ulang bacaan. Ini bagi orang-orang tahfiz. Ini bacaan yang mereka nak mengulang-ulangkan bacaan.
Maka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Tingkatan bacaan ini juga sentiasa memelihara hukum-hukum tajwid sebagaimana yang telah ditentukan. Jika kita ibaratkan bacaan bagi membaca surah Al-Ikhlas sebagai contoh. Jika dibaca melalui bacaan tartil, Qul huwallahu ahad. Umpamanya begitu bacaannya. Dengan satu-satu lontaran, satu-satu bacaan. Maka bacaan bagi tadwir sedikit cepat berbanding bacaan tartil. Qul huwallahu ahad. Itu bacaan bagi pembaca-pembaca yang tadwir. Walau bagaimanapun, pembacaan ini masih memelihara tajwid. Masih memelihara makhraj yang sesuai serta tidak bercanggah berkaitan hukum hakamnya. Dan bacaan yang ketiga adalah bacaan secara hadar. Apa itu bacaan secara hadar, tuan-tuan para pelajar? Adalah tingkatan bacaan yang paling laju tetapi tetap memelihara aturan-aturan hukum tajwid. Pada umumnya, bacaan ini memakan masa 10 hingga 30 minit untuk bacaan bagi satu juzuk. Tingkatan seperti ini sebagaimana bacaan yang dilakukan oleh Ibnu Katsir dan Abi Amr. Dengan cara inilah disahkan bahawa Imam Asy-Syafi'i setiap malam Ramadan solat tarawih dengan mengkhatam Al-Quran sekali dalam satu malam. Bukan khatam Al-Quran 30 malam, tetapi satu malam satu kali Imam Syafi'i khatam. Kerana pembacaannya adalah secara hadar. Jadi beliau telah menunaikan solat tarawih selama 5 jam atau 6 jam. Dan beliau boleh mengkhatam Al-Quran. Subhanallah. Ini pembacaan yang agak cepat, tetapi masih memelihara. Bahkan bacaan inilah yang kita akan dengar bagi kebanyakan imam-imam di dalam solat. Kita tidak suruh menjadi imam dengan bacaan yang agak lambat, dengan bacaan-bacaan perlahan kerana terdapat jamaah-jamaah yang ada keuzurannya. Di dalam perbahasan kitab fiqh, sekiranya masih ada melebihi jumlah jamaah yang hadir bersetuju untuk dibaca secara ataupun ayat-ayat yang ringkas, maka imam tidak dibenarkan membaca bacaan yang panjang atau dengan cara bacaan yang agak perlahan ataupun lambat. Ini perbandingan sekiranya bacaan di antara tartil atau tadwir atau hadar, kita nak pilih yang mana, maka imam tadi berdasarkan jumlah majoriti jamaah yang hadir. Bukan berdasarkan keinginan bacaannya. Ini sekarang agama. Bahkan sekiranya ada imam-imam yang membacanya secara perlahan, maka di dalam perbahasan fiqh, makmum tadi dibenarkan untuk solat secara duduk. Sekiranya disangkakan kalau dia hadir ke masjid, dia akan lenguh kaki, sakit kaki, maka ketika sakit itu dibenarkan duduk. Itu nak dalam kitab fiqh tu nak maklum supaya kita hadir juga solat berjamaah walaupun imam tadi tersilap dengan bacaan yang agak panjang. Maka atas hujah inilah tuan-puan para pelajar, kerana apa disyariatkan sembahyang jenazah walaupun di siang hari ataupun di malam hari, kedua-dua waktu tersebut sembahyang jenazah tetap kena azan, kena bacaan secara perlahan supaya bersegera untuk menunaikan solat jenazah tadi, kerana ada tanggungjawab terakhir itu untuk mengkebumikan jenazah tersebut. Ini cara pembacaan. Jadi untuk para pelajar, kalau dalam proses pengajian, kemungkinan kita akan baca secara tartil. Kita akan baca secara satu persatu. Sebab itulah dalam teguran-teguran 2 minggu, 3 minggu, minggu lepas,
Saya nak dengar bacaan secara satu persatu supaya kita dapat mengenali dengan jelas ataupun mempelajari dengan jelas. Memang proses belajar ni tidak boleh kata guru nak cari salah sebab kita nak belajar. Kalau kita baca seperti bacaan yang tidak mahu ataupun tidak ingin didengari oleh guru, maka dia bukan dinamakan tadarus. Sama dalam proses tadarus. Kita mentadaruskan Al-Quran, kita nak membaca dalam keadaan nak belajar. Tetapi kebanyakan proses tadarus yang berada di sekitar kita ini seperti tilawah. Semata-mata membaca dengan suara yang hadar. Kadang-kadang ada bacaan yang tadwir yang tidak sempat dikesan kesalahan ataupun kesilapan. Sebab kita, kalau kita baca laju-laju, mesti akan ada silap. Tetapi sebab terlalu pantas sehingga tak sempat ditegur, tak sempat diajar ketika membacanya secara tertib. Baik tuan-tuan para pelajar. Ini kita nak melihat supaya mulai saat ini atas kefahaman ini sebaiknya pembacaan yang sempurna paling tidak kita bacalah secara tadwir. Khairul umul awsatuha, kita ambillah jalan yang di pertengahan. Bukanlah kita mengambil jalan bacaan yang pantas sehingga tidak dapat dikesan walaupun solat tadi sah. Jangan pula bacaan yang laju sehingga menjejaskan ibadat solat. Maka sebagai contoh, Allahu Akbar kita sembahyang kan. Jadi sebutan kita sebagai contoh tadi dalam surah Ikhlas kita baca apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu sebagai contoh. Bila bacaan yang seperti itu, bacaan dalam proses tadarus, dalam proses belajar. Atau kalau kita nak bersegera, tapi sebenarnya kita ni beribadah ataupun solat ataupun membaca Quran, bagai dikata seumpama melepaskan batuk di tangga. Kita nak menyempurnakan. Habis satu juzuk, bila ditanya esok oleh sahabat-sahabat, kamu habis berapa juzuk? Dia cakap, aku habis juzuk lah semalam. Sedangkan bacaan kita berterabur dengan ayat-ayat yang tidak sempurna. Sebab itulah kita mengambil pengajaran sebagaimana yang dimaklumkan tadi. Jibril datang menghadap Nabi, mengisahkan kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi melalui bacaan secara tartil. Buat apa kita kalut-kalut tergesa-gesa nak membaca kalimah-kalimah Allah, nak membaca kalam Allah, tuan-tuan semua para pendengar. Nah, jadi atas kefahaman ini, supaya bacaan saya akan bukakan kepada tuan-puan. Kita akan baca selepas ini. Kita baca dulu tajwid. Bacaan selepas ini kita akan lihat biarlah bacaan secara tadwir sekurang-kurangnya. Supaya saya dapat mengesan. Baik tuan-tuan para pelajar. Kita lihat ada beberapa tanda-tanda waqaf. Ini untuk nota lah. Nanti bila tuan-puan para pelajar baca Al-Quran, bila jumpa tanda-tanda ni, maka gunakanlah kaedah-kaedah yang dipelajari. Waqaf yang pertama disebut sebagai waqaf lazim. Maka pada kalimah ini, pada tanda ini, harus untuk berhenti. Waqaf ini waqaf yang disuruh untuk kita berhenti. Manakala jika kita jumpa waqaf bentuk lam, ini waqaf mamnu'. Mamnu' tu larang. Tidak boleh berhenti sama ada sekiranya berhenti di situ, maksud ayat ataupun maksud yang nak disampaikan akan tergantung, akan mengubah maksud. Maka dia ada larangan mamnu' daripada berhenti di situ. Manakala bagi waqaf yang ketiga adalah huruf jim. Jim tu jaiz. Apa makna jaiz? Harus. Maka dia boleh berhenti dan dia boleh terus. Berbeza dengan tadi lazim, dia mesti berhenti. Dia harus berhenti. Dia elok berhenti kat situ. Tapi kalau dia terus pun tak ada celah. Tapi sebaiknya dia elok berhenti. Itu kaedah yang disebut. Manakala sekiranya kita menemui tanda salah itu, iaitu wasal itu sambung lebih utama daripada berhenti. Bila jumpa huruf salah, kena sambung. Kena kisahnya lebih baik dilanjutkan daripada terhenti pada kalimah itu. Disambung lebih utama. Kemudian huruf zai, iaitu waqaf mujawaz. Boleh berhenti. Pada kalimah tadi nak berhenti boleh. Tapi nak terus itu lebih boleh. Maknanya bila sebut boleh berhenti tu ada kebolehan untuk berhenti.
sebagaimana boleh berhenti, sebaiknya diteruskan perbandingan di antara tanda huruf mim dengan tanda huruf zaid. Kemudian waqaf qala, iaitu berhenti lebih utama daripada diteruskan. Dia tidak ada tanda waqaf untuk waqaf tam, waqaf lazim, tetapi dengan maksud supaya berhenti itu lebih utama, supaya memisahkan di antara kisah yang pertama di dalam ayat, maksud kisah yang kedua masih di dalam ayat yang sama. Artinya terdapat dua gambaran yang berbeza. Kemudian huruf ta bagi waqaf mutlak, boleh berhenti, boleh tidak berhenti. Kemudian waqaf bagi huruf qaf, qila, dikatakan di sini boleh juga berhenti. Kemudian huruf kaf, seperti waqaf sebelumnya juga, boleh juga berhenti. Kemudian huruf sad, waqaf muraqaf, iaitu waqaf yang boleh berhenti. Jadi tanda-tanda waqaf ini kita jelas ada pilihan. Namun sekiranya kita terus baca ataupun kita terus berhenti, tidak menjadi kesalahan bagi bacaan tadi. Namun bacaan berdasarkan waqaf ini adalah lebih aula, lebih utama. Kalau disebut harus berhenti, sebaiknya kita berhenti. Makna ada suruhan untuk berhenti. Kalau disebut lebih baik sambung, maka kita kena sambung di situ. Namun bukan tuntutan di sini sekiranya nafas pendek, tidak boleh membaca terus wasal. Pada kedudukan itu tidak lagi bincang tentang waqaf, tetapi bincang tentang keupayaan kamu. Sekadar mana nafas kamu mampu, maka sekadar itulah bacaan kamu. Bukan sekadar mana kamu mampu, tetapi kamu buat bacaan di luar kemampuan kamu. Maka seolah-olah bacaan tadi akan terpotong, ataupun bahasa mudah sebut curi nafas ketika baca. Seolah-olah nampak seperti tidak waqaf, nampak seperti bacaan yang sempurna. Hakikatnya diri sendiri tahu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ada ketidakjujuran di dalam pembacaan Al-Quran tadi. Begitu tuan-tuan para pelajar. Manakala yang terakhir bagi 3 titik ini tidak sama sebagaimana huruf-huruf di atas, kerana di sini ada pilihan pula. Bila jumpa yang pertama, maka jangan lagi berhenti pada yang kedua. Jumpa yang kedua, maka kalau kita pilih untuk berhenti pada yang kedua, tidak pula yang pertama. Jangan haloba untuk yang ni. Dia pilih pertama dan dia juga pilih yang kedua. Maka cara dan kaedah tersebut bersalahan dengan kaedah waqaf yang disepakati oleh ulama-ulama tajwid. Kemudian tuan-tuan para pelajar, untuk yang terakhir bagi minggu kita dalam berkaitan ayat lazim dan tajwid, saya akan buat secara khulasah kesimpulan untuk keseluruhan hukum-hukum pembacaan tajwid yang kita pelajari sebelum ini, ataupun ada sedikit penambahan bagi mana-mana tajwid yang belum disebutkan. Baik tuan-tuan, kita lihat yang pertama berkaitan huruf ikhfa. Huruf ikhfa artinya huruf tadi nun mati atau tanwin yang tidak sama, bila mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, sama ada ikhfa tadi daripada ikhfa syafawi ataupun ikhfa hakiki, maka bacaan tadi kena dibaca secara dengung. Sebab dia adalah menyatakan huruf yang dibenarkan mati ataupun tanwin untuk huruf-huruf selepasnya. Sebagai contoh, min kulli, kita tak baca izhar, min kulli. Bacaan begitu adalah bacaan izhar. Maka kaf bukan huruf izhar. Sama juga kita baca wa ma hum bimu'minihum, sebab hum mim, mim nak buka pula huruf ba, maka ada di situ ikhfa. Maka kedua-dua bacaan tadi bagi Al-Quran yang berwarna, dinyatakan warnanya untuk bacaan ini adalah berwarna hijau. Yang kedua berkaitan dengan nun tasydid, nun yang bersyaddah. Maka bacaannya seperti dua huruf. Yang pertama huruf nun yang dimatikan, nun mati tersebut bertemu dengan nun juga. Maka bila nun mati bertemu dengan nun, bacaan tadi didengungkan. Amanna.
Tidak dibaca amana. Itu salah. Amana, amanna, amanna. Seperti tidak ada hukum huruf dengung ataupun idgham pada bacaan tersebut. Yang kedua sama juga seperti yang ketiga, iaitu berkaitan mim yang tasydid. Wa mimma, wa mimma, bukan wa mimma. Ayatnya tidak dibaca wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sebagai contoh ayat. Tetapi dibaca wa mimma razaqnahum sebagai contoh. Itu supaya kita lihat mim yang pertama dengan mim yang dimatikan, manakala mim yang kedua mim yang berbaris. Kemudian tuan-puan para pelajar, kita lihat tentang yang keempat berkaitan iqlab, huruf mim mati bertemu dengan huruf ba ataupun nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca. Kita sebut sebagai alimu bima, sebab mim, alimu min, sebut mim berbaris dhammah. Bila dhammah, huruf yang akhir adalah nun. Sebab tanwin itu dibaca mun. Jadi bila nun ke atas huruf ba, nun yang nak didengungkan ke atas huruf ba, seolah-olah daripada nun yang mulut muncung, sebelum menyebut huruf ba yang mesti tertutup mulut, maka di situ ada kesamaran antara keduanya. Seperti min ba'di. Sebab nun yang bertanwin, min, seolah-olah bunyinya nun untuk dimasukkan ke atas huruf ba. Yang mula menyebut huruf ba adalah ditutup mulut. Sebab ba tidak boleh disebut tanpa ditutup mulut. Maka huruf ba itu menyebabkan bacaan tadi menjadi hukum iqlab. Yang kelima, idgham biqunnah atau ma'a dengan dengung. Sama juga dengan perbahasan tadi, cumanya dia lebih jelas. Sebab dia bukan sifat ba, bukan huruf ba yang perlu ditutupkan mulut. Maka dia huruf ya, sememangnya telah terbuka mulut. Huruf waw, huruf nun yang memang huruf, nak menyebut huruf tadi tidak perlu ditutup mulut untuk menjelaskan huruf sebagaimana huruf ba. Maka kita bunyi man yufsidu lan nu'mina. Itu kalimah-kalimah yang kita lihat menyatakan idgham, menyatakan pada memasukkan huruf yang sebelum untuk huruf yang selepasnya, tatkala ada syaddah, ada tanda syaddah, tanda memasukkan, maka diidghamkan, dimasukkan biqunnah atau ma'a bersama dengan gunnah, bersama dengan dengung. Kemudian tuan-puan para pelajar, kita lihat tentang idgham mutamasilain apabila dua huruf yang bersamaan. Bila mim mati bertemu dengan min yang berbaris, maka mim mati tadi seolah-olah sama serupa mutamasilain, maka dia memasukkan antara kesamaan. Ba'athnakum min, maka minkum tadi dengan min, mim bagi min, maka mim adalah huruf yang sama. Maka bacaannya diidghamkan ke atas huruf yang sama. Kemudian tuan-tuan para pelajar, kita lihat pula berkaitan bacaan huruf ra tebal. Yang pertama bagi kalimah daraba. Memang kita baca daraba. Tidak dibaca dariba, dori ataupun doriba. Itu dari kasrah. Dara. Sebab sebelumnya pun huruf yang tebal, da, maka ra pun bunyi raba. Sama juga bagi bacaan khairun. Khairun. Tidak didengungkan, maka ditebalkan ra tadi. Tatkala huruf selepas tanwin itu adalah alif. Kerana ingin menjelaskan sifat bagi huruf izhar. Itu kalimah-kalimahnya supaya setiap contoh-contoh huruf ra yang dibaca lebih jelas tatkala tidak ada bacaan tajwid yang didengungkan. Maka dibacanya
Ra tebal. Sebagai yang terakhir, mur. Kita bunyi mur. Kerana apa? Kerana ra sebelumnya huruf mim yang berbaris dhammah. Bila dhammah bunyi mur. Mur itu seperti muncung mulut. Maka ra yang menyambut daripada sebutan huruf mim ditebalkan. Seterusnya para pelajar, kita tengok berkaitan mad asli. Ini mad yang kita selalu jumpa lah. Mad yang memang mad normal. Bila mad berada pada mana-mana kalimah, maka kena bacanya dengan huruf-huruf yang berganda. Dua bacaan lagu, dua bacaan panjangnya. Itu sebagai bacaan asal bagi huruf mad. Ar-Rahma. Kalimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah pun ada. Ar-Rahma. Ma pun ada. Ar-Rahim. Kasrah dengan huruf ya sama madnya. Asli. Ini kalimah yang kita kena ambil cakna bila membaca tajwid berdasarkan Al-Quran. Kalimah yang banyak kita akan jumpa adalah berkaitan dengan mad asli. Sama juga bacaan yang kita bacakan pada minggu lepas berkaitan mad badal li'i. Hamzah kasrah selepasnya ya. Maka ya tadi dan hamzah tadi menjadi badal antara keduanya. Li'ila. Tak boleh li'ila. Seperti tidak ada mad. Kan mad itu maksudnya panjang. Maka dia panjang kerana ada badal. Dia adalah kasrah. Kalau tak ada ya tu pun memang bunyinya i. Li'i. Tetapi kerana dia ada badal, menyebabkan dia juga berbentuk mad. Menjadi li'ila. Bukan li'ila. Itu maksud badal di situ. Badal maknanya ganti. Kemudian kita tengok mad syibhu. Dia sebahagian. Bil badan. Sebahagian nampak seperti nak menggantikan. Nak membadalkan dia. Separuh. Macam tadi memang jelas. Nampak dia menggantikan. Tetapi ini dia sebahagian. Maka walaupun dia sebahagian, bacaannya juga dengan bacaan mad. Waba'u. Dibaca waba'u. U tu yang kita tekan sebagai mad. Kemudian bacaan bagi maksilah qasirah. Bacaannya pendek berbanding maksilah tawilah. Bacaannya panjang. Perbezaannya selepas huruf mad tadi, tanda panjang di atas huruf tadi, di atas bentuk tadi, berbanding huruf yang tidak ada tanda panjang. Walahu. Dibaca walahu. Tidak dipanjangkan sebagaimana bacaan maksilah tawilah. Begitu juga dengan mad tamkin. Sama juga dengan bacaan mad iwad. Apabila disebut huruf mad, bila ya tadi ada pada tandanya ya, maka dibacanya panjang. Sama juga huruf ha bari kasrah selepasnya ya. Ya mewakili kasrah. Seolah-olah ayatnya kalau ra dengan ha dengan mim tidak ada ya, maka dia tetap berbunyi rahimah. Tetapi hadirnya huruf ya sebagai tanda iwad nak memperkuatkan baris kasrahnya, maka bacaannya mesti dipanjangkan. Maka sama macam bacaan tadi kita sebut, kita tidak bunyi perkataannya rahimah, tetapi ma tadi ada ma bagi tanwin yang berbaris fathah apabila mad asli dengan mad iwad bergerak bersama-sama dalam satu kalimah. Berbeza sekiranya dibaca secara wasal dan dibaca secara waqaf. Itu kita akan lihat nanti insya-Allah tuan-tuan para pelajar. Manakala kita tengok, nanti kita akan letak bacaan di belakang berkait sambung ayat yang kita berhenti minggu lepas daripada surah Ar-Ra'aital ladzi, insya-Allah kita akan tengoklah sebentar lagi. Seterusnya kita ambil berkaitan dengan mak wajib muttasil, mak jaiz, mak wajib, panjang yang wajib, panjang yang harus, dengan maksilah tawilah yang saya nyatakan tadi. Lihat, ada tanda panjang di situ. Malahu, maka dibacanya tawilah, lebih panjang berbanding qasirah sebentar tadi. Perbandingannya apabila tidak ada tanda bacaan tersebut. Dia baca abnaakum, abnaakum. Dia mak wajib, bacaannya di sini adalah wajib. Manakala bacaan jaiznya dibaca faqtulu anfusakum. Dia jadi mad jaiz. Kerana apa jaiz? Kerana dia duduk antara tanda alif selepas huruf mad itu dengan kalimah yang berbeza. Berbanding hamzah di dalam huruf abna adalah dalam satu kalimah yang sama. Satu kalimah dengan dua kalimah membawa perbezaan di antara mak wajib dan mak jaiz. Itu.
Kemudian tuan-tuan para pelajar, kita sambung lagi tentang mak lazim kalimi, mak lazim kalimi musaqqal, mak lazim kalimi muqaffaf. Yang musaqqal mungkin banyak pada kalimah, tetapi yang muqaffaf hanya dalam 2 ayat saja. Kedua-duanya dalam surah Yunus. Bacaan yang kedua tu. Mak lazim kalimi muqaffaf artinya dibaca a itu dulu panjang. Kemudian tidak ditinggalkan huruf lam. Huruf lam kekal disebut. Kemudian disambungkan huruf hamzah selepasnya. Dibaca al, baru sebut al. Bukan al daripada wan, bukan al, salah. Al-ana, al-ana. Bukan al-ana, dia bukan a daripada awal. Tetapi huruf alif itu yang berbentuk mat pada kalimahnya. Maka bacaannya kena panjang dan memasukkan ke atas huruf lam selepasnya. Itu bacaan supaya ada perbezaan di antara kalimah dengan perkataan dengan huruf. Huruf ini dalam huruf-huruf muqata'ah. Yang ini bacaannya seperti kita kena mengeja, menulis setiap ayat. Sebagai contoh, kita nak sebut alif lam mim. Kita kena eja alif. Nak sebut alif tu kena eja alif, lam, ya, fa. Okey, selesai. Kemudian huruf selepasnya lam. Kita tulis pula lam, alif, mim. Lam bunyinya. Kemudian eja pula huruf mim. Mim, ya, mim. Maka kita sebutlah berdasarkan tajwid. Seolah-olah kalimah perkataan yang kita tulis itu, kita nak sebutkan dalam bentuk tajwid. Maka sebutan yang kita nak sebut itu, mestilah bertepatan. Sebagaimana huruf-huruf yang bertemu. Maka alif, fa mati tidak ada hukum. Alif masuk terus lam. Alif, lam. Lam itu kan lam, lam, alif, mim. Maka lam itu ada mat asli. Bila mat itu dipanjangkan alif, lam. Bila ada tanda panjang, maka lagilah panjangnya. Alif, lam, mim mati bertemu dengan mim. Hukum apa yang kita bacakan tadi? Maka bacaannya mim yang mati bertemu mim. Maka bacaannya memasukkan. Idgham, memasukkan. Maka tak boleh kita baca seperti menyebut satu huruf. Alif, lam, mim. Salah. Sebab mim pada lam, lam, alif, mim. Dengan mim pada mim, mim, ya, mim. Maka ada memasukkan. Ada idgham kat situ. Maka bacaannya alif, lam, mim. Mim masuk ke dalam huruf mim. Lam, mim. Itu yang lebih sempurna sebenarnya tuan-puan. Tapi kalau kita lihat kebanyakan bacaan, alif, lam, mim, lam, mim. Seolah-olah dia menafikan sifat huruf mim yang pertama dalam huruf lam untuk sifat huruf mim yang kedua dalam huruf mim. Ini bagi perbandingan huruf-huruf muqata'ah. Sama jugalah kalau tuan-puan ambil perkataan yasin. Tuan-puan ejalah huruf ya, beri fathah. Kemudian sin ni dengan huruf alif. Ya dengan alif. Kemudian sin. Sin, ya, nun. Yasin. Baru sebut nun. Bukan yasin. Dah nun daripada awal. Sebab dieja huruf-huruf muqata'ah daripada kalimah, daripada hurufnya itu. Dibentukkan kalimah. Itu bacaan-bacaannya tuan-tuan para pelajar. Baik. Sama juga sebagaimana kita dah baca tentang hukum man arid li sukun dengan matlin. Ini popular lah yang kita selalu baca. Bila di penghujung kalimah, di penghujung ayat-ayat itu, kita akan panjang sama ada 246. Kita pilih bacaan sebagaimana bacaan pada permulaan. Bila sebut yash'urun, nun itu hanya sebagai menutup bagi bunyi kalimah waw. Bagi mat pada waw. Jadi disebut yash'urun. Ingat pesan dah kan? Kita tak bunyi yash'urun. Terus daripada awal. Sama juga berkaitan dengan matlin. Dibaca al-bay. Asalnya bila ba fathah, selepasnya patut ada alif. Tetapi dia berbeza. Baris fathah, huruf matnya adalah ya. Maka bila ya, dia ada toleransi lah. Dia ada lembut bacaannya. Sebab sepatutnya dibaca al-bat. Tetapi bila ada ya, fathah nak tukar bunyi daripada berbaris atas kepada bunyi ya baris bawah. Maka dia ada lembut di situ. Al-bait. Begitu.
Kemudian kita lihat berkaitan dua sifat berkaitan khalqalah sama ada di permulaan khalqalah kubra, khalqalah asyaddu kubra. Itu yang kedua. Kemudian khalqalah sukhra di pertengahan ataupun yang di belakang. Abdina, abdina bunyi saja, tidak terlalu menekan. Watabba kita kena tekan sebab dia ada syaddah. Qul huwallahu ahad. Ahad. Dia qalqalah kubra. Tetapi dia bukan asyaddu kubra. Dia tak perlu tekan sebab tidak ada syaddah. Bagi surah Lahab ini ada sebab ada syaddah pada penghujung huruf qalqalah. Watab. Dia ada asyaddu kubra. Seterusnya kita tengok sama macam kita bahas tadilah. Berkaitan tanda-tanda waqaf. Kalau kita tengok daripada Al-Quran yang membantu bagi kalimah kalau macam tanda merah ni, artinya kalau waqaf, waqaf terus. Tanda merah. Tapi kalau tanda hijau, dia berhajat kepada ibtidak. Tiap bacaan tadi dia kena ulang. Seolah-olah ayatnya tidak berhenti di situ. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Selesai satu cerita. Wama dan itu dia masuk yang kedua pula. Wama yakhda'u. Mana kalau suara ataupun nafas terhenti di situ, memadai, boleh untuk dia terus sambung. Tetapi bagi tanda hijau, kalau dia berhenti nafas pada andaian ahli qiraat, pada orang membaca, nafas akan berhenti di situ. Was-samaa'a binaa'a, dia baca A. Dia kalau dia nak sambung terus seolah-olah tidak ada kesinambungan. Maka dia kena ada ibtidak, dia kena ada ulang. Was-sama, baca balik. Itu ada kalau dalam bentuk kita mengambil Al-Quran yang boleh membantu dari sudut waqaf dan ibtidak. Itu juga kita akan lihat tentang huruf-huruf yang saya sebutkan tadi pada tuan-puan tentang bacaan-bacaan ini. Ini adalah cara-cara bentuk. Untuk pengulangan saya buat semula, tujuan saya untuk mendengar bacaan tuan-puan para pelajar. Tapi tak apa, kita terus kepada huruf-huruf yang ini surah-surah sambungan pada minggu lepas. Sebelum baca Al-Quran ataupun baca ayat lazim untuk minggu yang terakhir kita pada kali ini, tuan-puan bersama dengan saya dalam ayat lazim dengan surah, maka saya akan ulang apakah tertib bacaan ayat lazim yang sempurna. Baik. Ada apa-apa pertanyaan ke? Ada yang ingin bertanya ke? Saya nampak ada yang tak tanya. Oh, baik. Saya tak. Apa kalau tanya secara terus tak boleh? Tanya terus. Baik. Tanya kita apa? Idgham mutamatsilain. Idgham mislain. Huruf yang sama, idgham yang sama. Dia cuma perkataan muta di situ. Tu macam kita sebut hukum mutanajis kan. Dia nak tambah perkataan memasukkan saja. Memasukkan huruf yang sama. Idgham mislain maknanya misal yang sama dengan mutamatsilain memasukkan yang sama. Hakikatnya samalah. Kita sebut muta. Dalam bahasa Arab ni muta di situ maknanya memasukkan. Bila mutanajis bukan air najis. Air najis, air yang tidak ada najis. Air mutanajis, air yang asalnya bersih, muta di situ, memasukkan. Makna huruf tadi memasukkan yang sama. Cuma yang tadi dia tidak menyatakan memasukkan. Cuma yang ni dia tambah perkataan memasukkan. Seolah dia kata, kamu di sekolah dengan kamu dimasukkan ke sekolah. Perkataan masuk itu saja yang dimasukkan. Itu maksudnya. Baik, boleh nak? Ada apa-apa lagi persoalan? Itu dari segi bahasa Arab saja dalam penulisan Arab. Ada apa-apa persoalan lagi? Belum kita teruskan dengan pembacaan tempat ni. Kalau boleh untuk yang terakhir ni saya berhajaklah untuk hampir 16 orang pelajar ni pakat-pakat kita baca lah.
kita sama-sama membaca ayat-ayat lazim yang saya akan nyatakan yang terakhir kita dalam bulan Ramadan ni. Kita pun akan melangkah masuk hampir ke 5, kita dah masuk dalam 10 yang kedua dalam bulan Ramadan. Macam mana saya sebut kepada tuan-tuan semua para pelajar, bacaan kita dalam bulan Ramadan ini berlipat ganda sebagaimana bacaan ibadah fardu. Sebelum kita nak baca tu, saya nak bagi peringatan kali kedua berkaitan apa adab-adab kita tak kala kita nak baca Quran. Yang pertama sekali, pembacaan kita adalah ikhlas kerana Allah. Nah, ingatnya bacaan kita tadi kita buat memang untuk tujuan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini memang senang kita sebut, tetapi bila kita tidak faham tentang maksud ikhlas, maka bacaan tadi dengan tujuan, kan ramai orang perempuan suka menghadiri kelas-kelas tadarus, kelas-kelas Quran tajwid, ataupun pada hari-hari kematian mereka suka memperdengarkan bacaan mereka yang kuat, ataupun bilal-bilal yang mengumandangkan azan bukan maksud Tuhan tetapi dengan tujuan yang dibalikkan kepada makhluk. Maka bacaan itu seumpama bacaan-bacaan yang tidak diperdengarkan untuk Allah. Maka dalam perbahasan akhlak ataupun tasawuf ini, dia melakukan perkara tadi dengan harapan sum'ah, mengharap balasan daripada makhluk dengan tujuan semata-mata untuk makhluk, bukan untuk Allah. Itu bacaan yang tidak sempurna. Ini saya buat peringatan berterusan untuk diri saya dan tuan-tuan para pelajar. Sebab kita tak tahulah kita nak jumpa bila pula untuk pengajian ni. Maka setidak-tidaknya saya mengulang nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan juga dapat faham apa tujuan kita memperdengarkan Al-Quran. Yang kedua, menghadirkan hati dan akal. Maka pada masa itu ada perasaan hati yang cinta dengan Tuhan dan akal yang waras. Dengan makna waras tu apa? Jangan hang baca Quran, kamu baca Quran seolah-olah orang tak pernah mengaji Quran. Seolah-olah Al-Quran tu tak ada hukum. Dia bawa kereta, dia bawa motor, seolah-olah tak ada peraturan. Suka-suka hati dia nak bawa nak langgar traffic light, dia nak corner tanpa bagi signal. Dia baca Quran dengan urut mat dia tak ikut, dengan dengungnya ditinggalkan, wakaf suka-suka hati. Ini maknanya dia macam orang tidak ada akal. Bahasa tu kasar. Seperti orang gila membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini ada disiplin. Tapi kebanyakan kita ni bila dah tak tahu disiplin, dia bagi alasan lah. Sebab itulah saya tak baca Quran. Sebab saya tak tahu disiplin Quran. Bila tak tahu, belajar. Maka tuan-tuan tahniah. Tuan-tuan berusaha nak tunjuk rasa minat, nak memperdengarkan Al-Quran. Maka tuan-tuan faham, tuan-tuan ambil tentang pembacaan pengajian berkaitan ayat lazim dan tajwid. Alhamdulillah. Ada hasanah di situ. Kemudian bila kita nak membaca Al-Quran juga, mesti membaca dengan kalimah isti'azah pada permulaan dan tidak ada pada pengulangan. Artinya, kalau kita baca di permulaan letak isti'azah, a'udzubillah ataupun ta'awuz tadi, untuk surah-surah yang berikutnya selepas itu, tidak lagi diulang isti'azah. Ingat apa jawapannya? Supaya kalimah syaitan itu tidak disebut berkali-kali. Sebab cukuplah kita beri ingatan di permulaan. Janganlah diulang-ulang berkali-kali. Walaupun kalimah itu elok, bolehkah kita katakan isti'azah itu sebagai zikir? Sebagai contoh sebutannya, orang ramai ataupun sufi orang alim akan berzikir subhanallah, akan berzikir la ilaha illallah. Tiba-tiba dia berzikir dengan cara isti'azah. A'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillah. Memang dia menyebut nama Allah, tetapi pada kalimah itu terdapat syaitan. Kenapa diulang-ulang kalimah syaitan berkali-kali? Jadi dia hanya di permulaan sahaja. Sama juga selepas itu dibaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim bagi permulaan surah. Bagi pertengahan surah tidak ada bacaan basmalah. Terus kita masuk. Tetapi ulama juga memberi nasihat sebenarnya untuk permulaan surah ni bukan semata-mata dari surah Bara'ah atau surah Taubat tadi. Kita kena baca surah dengan sempurna. Kalau kita baca surah Wadduha, bismillah, kemudian jangan berhenti di tengah. Baca sehingga sempurna surah tadi. Dengan maksud itulah solat kita baca di setiap rakaat dengan surah-surah yang sempurna lebih bagus, lebih baik daripada menjadi imam membaca surah yang panjang-panjang tapi kisahnya, ainnya tidak sempurna. Dia tidak faham. Mustami'un, makmum yang di belakang pun tidak faham. Tetapi dia lupa Allah yang maha memaham ataupun malaikat yang diberi keupayaan untuk faham. Seolah-olah, macam kita katakan tadi, dia melakukan sesuatu perbuatan seperti tidak ada akal, seperti tidak ada peraturan. Maka kita berdasarkan peraturan-peraturan tadi, termasuklah kita membaca dalam keadaan suci. Artinya
suci daripada diri, kekotoran, daripada najis, daripada haid nifas hadas. Itu benda-benda yang kita nak kena jaga. Yang keenam, membaca di tempat suci dan bersih. Yang ketujuh, membersih mulut. Yang ke-8, memakai pakaian bersih dan suci. Yang ke-9, membaca dengan khusyuk dan tawaduk, fokus dan rendah diri. Jangan membaca dalam keadaan melagu-lagukan. Itu yang mari hadis Iqra'ul Quran wala ta'kulu bih. Nabi sebut, bacalah kamu Quran. Tapi jangan kamu bertanding ataupun berlumba-lumba untuk mendapat habuan daripada kemenangan suara lunak kamu baca Al-Quran. Wala ta'kulu bih. Jangan kamu makan hasil kemenangan daripada pembacaan Al-Quran. Itu yang kita tegahan di situ. Itu daripada hadis sahih, bukan hadis dhaif. Tetapi kebanyakan kita sekarang ni dengan hujah-hujah berbagai-bagai lah. Apabila disebut tak boleh Al-Quran itu di lumba-lumba musabaqah, maka dia tak sebut lagi musabaqah, tilawah. Hakikatnya musabaqah lah, bertanding di antara satu dengan yang lain. Sedangkan ada hadis yang menegah untuk perbuatan seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10, duduk dengan sopan dan menghadap kiblat, sama ada duduk secara tarabu' atau duduk secara tawaruk, yakni duduk bersila ataupun duduk bersimpuh. Kedua-dua duduk ini ada dalam riwayat untuk pembacaan Al-Quran. Boleh. Yang ke-11, tidak diselangi dengan percakapan yang tidak perlu sedang duk baca Al-Quran, memanggil-manggil, menyeru-nyeru ataupun dengan bacaan menyanyikan lirik lain selain daripada Al-Quran, maka perbuatan itu tidak tepat pada cara tertib ataupun adab bagi membaca Al-Quran. Yang ke-12 dan yang ke-13, Al-Quran tadi bila kita baca sampai kepada ayat rahmat, maka kita mohon rahmat. Sampai pada ayat bala, kita mohon daripada Allah keampunan. Macam saya sebut pada tuan-tuan, dengan ayat-ayat yang tertentu yang ada maknanya, ada pertanyaan, ada persoalan daripada Tuhan, maka kita jawab, jangan kita berdiam diri. Baik, selesai kita di situ. Kemudian kita sambung berkaitan dengan surah Qul Ya, surah Al-Kafirun. Qul Ya ayyuhal kafirun. Baik. Siapa yang nak memperdengarkan dulu bacaan daripada Al-Kafirun? Kita bagi semua pakat-pakat. Boleh habuan seorang sikit malam ni, kita buat balik pahala. Habis kelas ni kita dapat pahala. Tuan-tuan bertadarus dengan saya. Sama-sama kita dapat. Saya pun dapat sikit, tuan-tuan pun dapat sikit. Ilmu kita dapat, pahala kita dapat, sijil pun kita dapat, insyaAllah. Baik. Harap semua belajar dulu. Sama kita baca-baca malam, insyaAllah. Ya, baik. Assalamualaikum. Tu tak ada. Tu tak ada mat. Wala ana. Tu tak ada mat. Tak perlu panjang. Tu tak panjang. Tu tak panjang pun. Ada. Wala, sebab yang panjang sebelum huruf alif tu adalah alif selepas huruf lam. Maka lam itu yang kita panjang. Sebab dia mat pada huruf lam tadi. Tetapi untuk mat, untuk alif selepas lam alif tu tidak ada mat. Maka tidak dibaca panjang. Tidak boleh dibaca wala ana. Sebab tu tidak alif. Kena baca wala ana. Tu tidak ada mat, tak panjang. Alhamdulillah, khair bagi. Puan kena, dia macam ada pertanyaan kan, ada sahabat tanya kenapa kita baca ni. Kadang ketika kita baca huruf yang kita tahu, kadang kita tersilap pada permulaan kita jumpa. Kerana apabila kita jarang membaca Al-Quran di hadapan guru ataupun di hadapan sahabat-sahabat, ibu ayah, suami, supaya bacaan yang kita baca tu sekiranya salah,
mohon untuk mereka memberikan teguran, saling menegur antara satu sama lain. Bila kita kerap membaca di hadapan orang, di depan guru, insya-Allah pembacaan tadi semakin hari kita akan memperbaiki. Nah, puan macam tu ya. Baik, seterusnya untuk para jalan untuk surah yang baik. Itulah. Untuk surah yang sama lagi kita baca surah Al-Kafirun. Baik, silakan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Terima kasih bacaan. Seterusnya, belajar. Terima kasih tuan. Pelajaran seterusnya untuk bacaan surah yang sama lagi, surah Al-Kafirun. Sebab surah ni dia ada pengulangan ayat. Bila pengulangan ayat tu kadang-kala untuk ayat yang pertama kita baca panjang, tapi tiba-tiba pada ayat kedua ada orang yang tiba-tiba baca pendek pula. Kita tengok pada fasa tu kan. Sedangkan hukumnya serupa, hampir sama. Tetapi bila ada yang ketika wala yang pertama wala antum, tapi bila di bawah wala antum, dia tak sama daripada yang atas. Sedangkan secara disiplin bacaan yang terbaik bila wala kita baca, bila baca ma'arid disukun apa-apa pun sama dengan ayat tersebut, untuk ayat yang berikutnya juga dibaca sama. Sama dalam surah Ar-Rahman, ulang berkali-kali fabi ayyi ala. Tapi bila untuk ayat yang berikutnya kita dengar dengan panjang yang berbeza. Sebaiknya dengan disiplin yang sama. Baik, silakan puan. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Sadaqallah. Maknanya kalau bagi ayat-ayat yang memang kita kena izhar, bacaan tadi alhamdulillah terbaik. Cuma saya nak buat tambahan untuk semua. Apabila kita tengok pada ayat-ayat yang memang jelas dibaca kena ada izhar tu, tuan-tuan tengok. Apa tengok tu ayat yang di bawah tu. Bila dia izhar syafawi. Izhar syafawi asyad, mana lagi kena jelas. Bila sebab asyad tu tak boleh lah. Izhar tu memang kena jelas dah. Contohnya ayat akhir tu. Lakum di dia tak izhar tu. Tapi yang untuk yang ini ada sedikit kelonggaran, tetapi tetap kita kena pelihara berbanding dengan asyad. Bila sebut asyad dulu memang tak boleh, kita tak boleh nak dengungkan. Lakum dinukum kum, dia ada satu bawa daripada mim ke atas huruf waw. Lakum waw nak sebut tu. Lakum dinukum wa kum wa. Bila kum wa tu dia tak asyad. Kat sini ni tajwid nak minta kita asyad, kita tekan supaya memang kena matikan kum, sebab nak jumpa dengan huruf waw tak boleh dengung, tak boleh ikhfa, dia kena izhar yang jelas. Kena jelaskan izhar syafawi dia. Lakum dinukum waliyadin. Mati terus. Lakum dinukum waliyadin. Macam saya sebut pada tuan-puan, berkaitan dengan beri salam ketika sembahyang. Kan? Assalamualaikum wa. Kan di sini tu, asyad tu. Assalamualaikum wa. Tapi kebanyakannya
Ialah kita sebut itu bukan Quran, tetapi membiasakan bila terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ada tu. Assalamualaikum warahmatullah. Lakum dinukum walikum wali. Maka dia tak asyik. Itu saya nak tambah kat sini ya. Supaya kita lebih tekankan pada izhar. Nak kenal pasti juga ikhfa. Ni tanda-tanda ni tuan-tuan boleh buat rujukan lah. Bila tengok tang situ. Wala antum. Mati terus. Tum. Bukan tum. Tum. Itu. Dia tidak izhar. Tapi dia tidak asyad. Yang saya sebut sini pada huruf waw tu. Dia kena lebih berhati-hati. Kemudian kita lihat bagi surah yang seterusnya. Surah Al-Fath. Baik, kita lihat bacaan. Kita dengarkan bacaan bersama. Siapa yang nak cuba untuk surah Fath? Ya, silakan puan. Baik. Ini bacaan puan secara hadap. Saya nak puan perlahankan sikit bacaan. Perlahankan sikit kayuhan basikal tu. Perlahan sikit kita buat tadwir ataupun lebih tahqiq. Lebih perlahan sedikit supaya saya dapat kenal pasti. Tadi tu dia agak macam agak sikit hadap. Dia cepat sedikit. Perlahankan sikit bacaan. Sekali lagi puan. Sekali lagi. Puan baca perlahan-lahan. Kayuh perlahan-lahan. Saya nak dengar satu persatu. Baik. Silakan. Puan masih hadar tu. Puan terbiasa tu. Puan masih dalam keadaan hadar yang agak Iza jaa nasrullahi wal fath. Puan masih ada hadar tu. Wa ra'ai. Saya nak dalam bentuk macam mana Jibril yang saya nyatakan tadi. Jibril mengajar Nabi. Jibril menyampaikan kepada Nabi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Semua jaga pelihara tajwid dia. Cuma perlahankan rentak. Sebagai contoh kalau kita kata lagu. Contohnya kita baca lagu Malaysia. Negaraku. Perlahankan. Negaraku. Kita masih jaga irama. Kita masih lagi jaga sebutannya. Tetapi dalam bacaan yang perlahan. Puan faham maksud saya ni? Mana jangan baca lagi. Sekali lagi, Puan. Ya, ya. Okey. Siap, Puan. Bila Puan perlahan, siap, Puan. Puan nampak tadi, bila puan perlahan tu ada dua kesalahan yang memang akan nampak. Yang pertama pada khalkhalah sukhra, yang kedua pada izhar syafawi. Bagi yad, puan bunyi kubra. Ataupun yang kedua, fasabbih bihamdi. Tidak ada izhar. Sedangkan ada izhar. Fasabbih bihamdi. Bukan bihamdi. Okey. Puan ulang sekali lagi untuk ayat yang kedua dan yang ketiga. Wa ra'aitan nas tu. Start di situ. Dengan cara bacaan yang ada. Jangan tekan. Jangan tekan sebab dia hanya qalqalah sukhra. Wa ra'aitan nas sayadkhulu bukan sayad. Sebab dia tu soal dia ada satu memberat kat situ. Dia tak memberat. Dia sukhra. Dia maksud sukhra ni qalqalah yang kecil saja. Seolah-olah lantunan batu tu kalau kita naik motor tu dia bergegak kecil saja. Yad bukan yad. Yad bunyi hanya yad khulu. Sekali lagi buat. Yad khulu. Tak ada bunyi lantunan dek tu. Kalau motor tu kalau kita naik dia tak ada lantunan boom. Tak ada. Kalau boom tu dia jadi kubra. Gitu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Tu dia ada lantunan sebab ada kubra. Bukan puan.
dia kekal huruf dal. Maksud kubra dan sughra ni, contoh kalau kita berhenti pada ayat ini sebagai contoh lah, tapi tak betul, tapi nak kita nampak. Kalau kubra, wa ra'aitan nasa yad. Okey, betul. Berhenti di situ.